Ini kampung durian di Aceh. Satu daripada kawasan yang ditenggelami air. Tuan-tuan tengok, sudah 7 minggu penduduk tinggal di dalam kemah yang dibuat daripada kain plastik ni, kerana mereka tak ada tempat tinggal. Jadi mereka tinggal di sini. Tuan-tuan, Ilham akan bawa tuan-tuan tengok ini keadaan dalamnya. Keadaan di dalam dia. Mereka tidur di sini dah 7 minggu. Satu tempoh daripada awal Disember selepas air surut, dan mereka tak boleh balik ke rumah mereka kerana telah tenggelam. Jadi inilah malam-malam tempat mereka tidur di tepi jalan. Tapi saya fikir kenderaan yang lalu dah faham mereka akan lalu dengan panduan yang perlahan, kerana sepanjang jalan ni berkilometer panjang dia, penduduk tinggal di tepi-tepi jalan. Kalau tuan-tuan nampak di kejauhannya, ini saya tunjuk toilet. Kita cuba nak bantu toilet kekal tapi tak dibenarkan kerana ini ada kawasan tumpangan. Jadi tak boleh. Tapi inilah toilet dia, yang dibuat daripada kain yang begini je. Toilet untuk mandi dan juga membersihkan diri. Sangat-sangat daif bagi perempuan. Dan atas bukit tu adalah jirat bagi masyarakat Cina, tempat perkuburan masyarakat Cina. Kerana dia tinggi sikit, nampak banyak kemah dibina, dan mereka dah tinggal 6 minggu. Sebagai gambaran tak boleh kembali ke rumah mereka yang ditenggelami lumpur tebal. Ni Yayasan Mawaddah sedang mengagihkan bantuan bagi penduduk yang berada di sepanjang kemah-kemah di jalanan kampung durian ni. Okey. Dan tuan-tuan lihat, saya akan cuba naik ke tengah jalan sikit. Pak, saya belum dapat. Ya, dengan bapak itu sila. Makcik ni belum dapat apa dah. Bawa mau apa tu? Ibu mau apa ini? Kompor saya enggak ada. Ibu tak ada kompor. Mereka belum dapat kompor. Dapur gas. Kompor apa? Kompor dapur gas. Dapur gas. Ada maunya dapur gas. Ayo, jom. Okey. Dia minta dapur gas. Ustaz Rahmat kata pergi ikut aja ambil. Kita ada bawa banyak dapur gas untuk mereka. Tuan-tuan tengok sepanjang jalan. Pak, Ya. saya tu tanda saya tu masuk. Sudah dapat makanan? Belum. Pergi sama ikut bapa tu. Tu ikut ibu tu. Dia bagi makanan dia. Ini keadaan di kampung durian. Setiap kaum ibu akan menjadi suara yang merayu bagi anak-anak mereka untuk mendapatkan satu adalah beras, gula, minyak, dan juga dapur gas, mi segera yang kami beli di Medan dan bawa sampai kemari dalam perjalanan sekitar 4 jam. Kita akan turun melaporkan untuk tuan-tuan daripada Aceh selama 3 hari, bermula hari ini 20 hingga 22 Januari 2026. Misi ini akan mengagihkan bantuan di 12 pertempatan yang memerlukan. Ini kawasan di sekitar masjid dan madrasah Darul Mukhlisin yang dulunya dipenuhi dengan timbunan bala yang dibawa daripada hutan. Kalau mengikut penduduk tempatan, ketika bala membina timbunan seperti bukit di kawasan ni, kawasan masjid dan juga madrasah ni adalah penghalang kepada kayu balak daripada masuk ke perkampungan orang tempatan. Dan selepas 7 minggu, di mana 26 hari bulan November 2025 banjir bandang melanda Temiang, balak di bahagian dataran dah dapat dikeluarkan. Tapi madrasah dan juga masjid Darul Mukhlisin belum lagi berfungsi kerana keadaan masih lagi daif dan kerosakan masih belum dapat dibaiki. Apapun kayu-kayu balak ni dah mula mereput dan memerlukan kos yang tinggi kalau nak pugar semua balak ni keluar. Yayasan Mawaddah telah menaja sekitar RM15,000 untuk madrasah ni bagi membolehkan kerja-kerja pembaik pulihan timbunan kayu balak. Tapi masih lagi banyak kos yang diperlukan untuk mengembalikan asrama bagi pelajar pesantren atau anak-anak pondok ni, serta membersih dan membaiki masjid Darul Mukhlisin di Aceh Temiang.